Okey, ada yang tanya saya macam mana saya set up kamera untuk saya nak buat konten Salah satu kamera yang saya guna adalah GoPro Hero 13 Black yang macam ni. Okey. So, dia punya setup dia sangat-sangat simple. Saya akan gunakan kamera ini iaitu GoPro Hero adalah main kamera. Kemudian saya akan gunakan mic wireless daripada DJI. So, inilah antara dua benda yang saya akan guna untuk nak buat konten. Tak kira lah macam konten nak waktu driving, mungkin waktu nak buat aktiviti lasak. So ini antara dua yang saya guna. Tapi kalau untuk aktiviti lasak yang berkaitan air, saya tak gunalah mic ni sebab mic DJI ni dia mungkin tak boleh kena air yang terlalu banyak. Setakat sikit-sikit tu boleh lah. Okay. So ini saya onkan. Kemudian dia punya setup dia sangatlah simple. Contoh macam ni lah. Okay, ni saya dah on. Kemudian saya onkan saja mic DJI ni. Kelebihan GoPro Hero 13 ni dia boleh connect dengan mic yang kita guna. Okay. So itulah antara kelebihan yang ada pada GoPro Hero 13 ni. Kalau kita dah on ni, dia dah auto connect. Okay. So nak dapatkan dekat mana dua benda ni ataupun nak dapatkan ni saja GoPro Hero 13 boleh tengok dekat bawah.